Oh, dia betul lah rawat apa rumah. Ha? Rawat habis hari tina kat apa pondok. Kedai kat pondok. Dan duduk main kat pondok lah. Oh, tak. Mari maya Jumaat situ kok. Masjid Parit ni tu. Sumbat barat. Pondok dia kurang sikit orang situ. Parking mudah. Berapa minit pada rumah mai sini? Ha? Daripada tengah mai sini. Salah. 15 minit ke setengah jam. Tak. Kita ke highway. Jai raya tu sama Nia tu diri so. Ha? Pak kata jai. Jai. Bagi kita teringat. Di Diri Hikmah? Dia diri dia duduk sini dulu kat Panji mana. Panji. Rumah dia. Panji. Lepas tu dia pindah pergi ke Lumpur dah. Ikut retina dia. Tim dia kerja SPAM je. Dia tu tak kerja lama dah. Dia diri sama Nia dia. Dia tarik kat sama Nia. Dia apa ni? Sama Nia. Dia apa ni? Dia tu oleh asal lagi. Tak oleh asal. Tak oleh asal mana? Siapa sih mah? Lemah. No. Dia ke dia? Dia. Dia dah. Sedikit aja. Tak oleh asal lemah tu Ahmadiyah tu. Dia pondok bulu. Dia dah tu bagaimana tidak dia pagi. Dia budak je lah. Ayah dia duduk pas semah ke? Lah itu dia lah. Dia orang tua dia lagi. Tak oleh asal tu dia rumah dia ya. SKP. Rumah dia ya. Dia tu bukan duduk pondok ya. Ke depan no. Dia ambil Amalan. Aku dah asal ya. Ambil dekat dia bukanya. Dia budak dia. Budak. Dia buka kasak dia kan. Dia bom apa dia. Kenapa ada air? Dia kita kan. Ya apa ni? Surat merah tu nak berkait dengan letak itu. Bagaimana? Semerah hubung kait. Dia Rasulullah pergi tu di luar pada alam ni. Jadi perjalanan Rasulullah tu taraki. Jadi kitanya selai tu je lapis dari diri. Baru tembus tempat Rasulullah apa tu. Selai biar jumpa anak. Biar jumpa aku. Adik kursinya tidak aku jadikan dalam rangka anak ada satu malika. Malika hati-hati, dalam malika tu hati. Hati tu pu'adu. Maka zamba pu'adu mar'a. Dalam. Mana pu'ad di pu'ad tu tak ada penulis ada. Jadi pu'ad tu baru lapis ketiga. Dalam pu'ad tu lubun. Lubun tu asyakov. Dalam asyakov tu sir. Dalam sir tu sirukul. Barulah jumpa anak. Sila sampai jumpa anak tu. Sampai jumpa aku tu. Sebenarnya aku tu. Jadi sampai jumpa anak tu tak, maknanya daripada hadir Rasulullah tu, jangan kamu cari di luar pada diri kamu. Tapi amsikan fala tu hidup. Maknanya cari zat Tuhan tu pada diri kamu. Dia tak pergi luar diri.
Bak hok luar ngok dalam tu serupa ya. Sekebana luar pengenalan tu dalam. Sebab dia meliputi ya. Dia bukan luar bukan dalam. Tapi nak jumpa kena selera diri. Sipir dia. Cari pada diri masing-masing. Kalau ambil zahir ayat tu kan, doktor pakai bedah lah. Dia tidak pakai bedah ni, dia bedah orang tak jumpa bagi tu. Jus meleh binatang, tutup apa pokok kelapa sawit 10 ekar pun tak jumpa bagi tu. Hayat tu hidup. Sebab ia kena cari pada diri masing-masing. Bagi tu lah ya. Kalau adik kursi sebut aku tu Ahmad. Adik kursi banyak guna aku tu. Aku tu Ahmad. Ahmad dari Quran sekali lah. Muhammad dari Quran 4 kali. Lain Allah lah tu. Allah banyak lah. Sebab mai ikut Jibril ya. Mana bagi dulu lah tu. Dia tukar nama. Kalau syariat ia jadi dua. Allah Muhammad dia syariat. Kalau hakikat ia bagi sah ya. Kalau selawat pun sama pun. Kalau syariat selawat jadi 3. Kita Muhammad Allah. Kalau hakikat kita dengan Rasulullah ya. Gitu ya. Dia sebab bagi tu duduk dengan Rasulullah tu. Jadi Rasulullah pergi jumpa tu bukan Allah Ta'ala duduk cokoh atas arah dah. Bukan Rasulullah, bukan Allah Ta'ala tu duduk di mustawa dah. Bagi tu duduk dengan dia dah. Bagi tu tak percaya dengan Rasulullah. Maknanya kalau nak mani kena cari gula gitu ya. Barat dia. Bagi syariah ni duk faham Allah Ta'ala duk tunggu. Rasulullah naik tu. Bagi saya aja bagi tu sekali tu. Oh, sudah naik sungguh ni. Body dah. Body lepas. Tu saya raya coding kali dengan jasad tu. Syekh Raimuddin ayat di langit kena martabat Rasulullah ni melebihi para malaikat. Di langit ketujuh melebihi sekalian makhluk. Bagi tu dah. Dia 2 lapis itu. Jasad Rasulullah tu diri nurani. Di batin dia tu amak tu, di Rabbani. Dia 2 lapis itu. Masa nak apa lepas satu muntaha tu dia tukar amak duduk luar. Kalau tidak tak lepas. Mana itu tukar tu. Daripada mahadai kau pergi kau coding. Jadi kalau kita awal ni dia bang dekat mana tu? Mana tu saya raya dia tak boleh membeza lagi, dia apa lagi. Dia nak pergi Allah Muhammad SAW tu dia apa lagi. Tu mana? Kalau orang makrifat ni dia boleh pergi dah Allah Muhammad SAW. Dia syariat tarekat Allah Tuhan Muhammad hamba. Hakikat makrifat dia bagi sah. Orang pana ni dia apa lagi. Dia macam tak berani. Tak berani lah. Antara. Kalau mengikut Pak Amik, dia kata yang hakikat ni dia pergi lepas. Kalau orang makrifat ni dia pergi tak lepas-lepas walaupun panah. Jadi baru jadi abu baru dia buka tengok. Baru dia faham. Hakikat kan bagi panah. Dia hakikat tu lah. Hakikat nak pergi makrifat lah makrifat. Tarekat tu atas pada syariat je. Tarekat tu menyebut ya. Atas pada syariat sikit. Daripada mengejar ke amalan tarekat tu. Dia bagi hakikat. Makrifat tu kena dah.
mari lah 3-4 tu. Terekat. Dia ikut saya Syarif, dia kata tarekat hakikat makrifat ni dia dalam syariat. Mana syariat tu tinggi lah. Makrifat tu awaludin makrifat tu awal utama permulaan. Ia tinggi syariat belaka. Cuma ulama nak ajar kau hari awal ni dia pecah. Disuruh naik ke tangga. Kalau ajar stoker gitu payah nak faham. Kata waktu bit stoker. Kena waktu bit sekata. Talib apa letak ini? Masa lagi ke? Tuan saya kita ada letak dia pakai selawat. Letak ni hak abeding apa Pak Amir? Abeding Saidin kan? Saidin Keraton. Keraton 7. Apa Keraton 7 kita ambil bayang dia. Pak Amir ni kita rujuk ya. Jadi ada motif. Dia sanak mai ikut apa Pak Dararudin. Apa Muhammad Yunus Becik Idrus. Haji Mai Grubi. Kita tanya tu saya. Tahu kepala ni tarekat ke apa? Dia kata Nasyabandi. Kalau Nasyabandi ni kokok mana dia kena ada letak Tapi tu saya ni dia tak wil letak kita sebab dia sapang selawat. Jadi wis selawat Jadi tak ada letak dia ni. Kalau ikut Nasyabandi asal, Datuk Kepala Nasyabandi, kokok mana pun letak kena ada. Sebab tu kita berbuat tarikh pula. Mana tukar dengan letak dulu. Kita ambil daripada bawah, warnai tak pada basic lah. Kalau tak ada letak ni, mana maksudnya dia macam Ahmadiyah, macam Qadiriyah, banyak tarekat ke tak ada letak Tak ada. Dia tunggu aura, dia banyak zikir lisan. Dia tunggu aura baru dia masuk ke dalam. Kalau Nasyabandi ni dia tutup mulut, dia tunggu masuk ke dalam. Dia Nasyabandi ni kalau buat dosa besar, mana buat dosa kecil lah. Dosa kecil dia ada panah. Data itulah dia tak jatuh berdegung lalu. Kalau Ahmadiyah dia cepat naik. Tapi kalau buat dosa besar dia cepat jatuh. Kalau Nasyabandi ni dia ada latak itu yang nyekat dia tu daripada jatuh makam tu dia cuci habis tu tak maknanya kali jatuh ada tangga lekat situ tu beza Nasyabandi. Dan Nasyabandi ni dia lambat naik tapi lambat jatuh. Jadi kita hak zikir latak itu bukan hak tersaik. Cuma selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri anwaril ladzi wa ainuka la ghairuka antriyani wa janabiyuka sallallahu alaihi wasallam kama huwa indika amin. Tu hak keluarga tak kepala Sidi Ahmad Idris. Dia bawa tu disuruh Ahmad tu. Bahadalah ratuk-ratuknya waktu ada atas Idris. Waktu atas saya lah. Idris pun dah ada. Ya. Apanya. Jadi setengah jam jugalah kalau cepatnya itu dulu 15 minit ya. Kalau lain itu memang dekat setengah jam. Jadi ya, kalau hati ada tu kalau bak sihir-sihir tak dia lah. Kalau apa bak mesti. Kalau Idrus ni dia bahagian pacung aja. Di ujung dikecek sikit lah. Tapi dia bisa sebab dia selawat banyak dah tu. Atas ni dia pembuka ilmu. Dia beri saya beri kat dulu mula dia kenapa? Nama Allah berkali Allah berkali. Macam kafiat tahlil. Kita ambil hak keluarga. Cuma tersaiknya ia kena bubuk email 12 dalam tu. Baru jadi powerful, terhubung. Jadi kalau tarekat lain jumpa dengan dia pun dia tanya ada tak email 12 dalam kafiat tahlil. Banyak tarekat lain kan tahlil. Jadi tak ada tu ditambah. Mula-mula hadiah pada Rasulullah, Sayyidatina Fatimah, lepas tu start jadi Ali lah. Email 12 lah tu. Siapa ke Imam Mahdi tu.
Lepas tu tambahlah di teperi kita. Dia petihak. Tujuh topak ni. 7 tapak ni hak tu saya. Ni hak apa keraton. ABD. ABD-nya Pak Habib. Jadi kita capu benar. Jadi nama tu kita buat hadap Alawiyin lah. Sebab kita tanya tu Syed, Tuan Kepala ni tarekat ke apa? Dia kata Naqsyabandi hadap Alawiyin. Tu pun nama tu. Jadi kita buat mudi ke balik lah. Susung comel. Tu karek kuat tu. Sebab tu karek kuat. Sebab dia banyak sanak. Dia banyak titik. Lepas tu main dengan email 12 pula tak. Wahabi tak berani buat di Masjid Nabawi tu. Sebab ada dalam hadis Rasulullah sebut saya tahu ke nama. Dia Wahabi kata masa kaji Fatimiyah buat tu email 12 tu. Kat Fatimiyah tu memanglah dia perlu kau Ahlul Bait. Kata Syiah. Tapi Universiti Al-Azhar zaman kaji Syekh Fatimiyah. Tapi kalau tengok YouTube Cinta Kebenaran tu Syiah tu, dia hujah semua dia ambil dari kitab Ahli Sunnah. Dia tak ambil dari kitab dia. Dia ambil, dia kata hak dia pegang tu semua dari Ahli Sunnah. Jadi Ahli Sunnah nak lawan ke mana dia? Dia ambil dari kitab Ahli Sunnah dia. Dia tak ambil ulama dia. Dia waktu ambil hujah, waktu ambil dalil burhan. Situ lelah orang. Mana kebenaran timbul ada. Dia macam orang duk tuduh dia kata ada Al-Quran versi Fatimah. Mana ada Al-Quran lain. Siapa dia kata hamba boleh bagi sejuta. Cari Quran kata versi Syiah. Siapa kalau ni tak jumpa. Tak ada orang fitnah dia ya. Tak ada Quran ni agaknya dia kata. Apa ni tujuh sifat makni kena tepi pula. Tujuh sifat makni tu dia sifat Maha Kaya Allah Ta'ala, sifat Muhammad. Tapi pula Kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam. Tu tak ada dalam tahlil tu. Tak ada, dia akan di masa tahlil tu lah dia akan mari benda tu. Contohnya kita masa kita zikir latai kan Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya mu nak apa? Nak ilmu. Maknanya iradah kontak dengan ilmu. Iradah tu kendak dia ada. Di kontak dengan ilmu. Mu nak apa? Nak kata saya, kontak dia saya. Dia jalan tu dah. Disebut Allah tu. Maknanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku nescaya aku kabulkannya. Tak. Wazkurullah uzkurkum. Sebut kalau aku nescaya aku sebut ke kamu. Ada faham kan? Tak. Maknanya hak menyebut Allah tu dia ada. Cuma dia lapik bahasa. Kama ramaita isramaita walakin Allah harama. Tak. Bukan kamu yang memanah, aku yang mana. Tak. Ini ayat dia. Cuma dia lapik bahasa. dia memuji dia sendiri. Memuji dia dia dah la fa'ilu illa Allah. Tiada berbuat di alam ini melainkan perbuatan Ta'ala. Benarnya dia dah berlakunya. Batu Rasulullah dia agak senali. Antana. Aku ialah kamu ialah aku. Dia penghabisnya tu. Dia agak senali tu. Sebab hadis tu tak boleh kat orang lain, boleh kita senali. Sebab senali ilmu kan. Jadi aku guna ilmu, ahli itu babu ilmu. Lebih ahli belakang lah kalau buat ilmu lah. Orang saya nak berakal ni dia lebih pada rahsia. Sebab dia jenis kula batu. Dekat lidah tu lah.
Itu lebih daripada saya nak bakar. Berapa ratus hadis tau dia bakar. 800 hadis juga bakar. Hadis hakikat marifat tu. Dia takut boleh kat orang lain tak? Sudah. Nabi Isa lebih mana? Dia tu buat naik dulu. Tu kemudian. Isa tu Ruhullah. Ruhullah. Kalau saya ayat Allah Muhammad gabung saya rasa. Itulah benda. Tapi dia akan ikut syariat Muhammad. Isa ni tak ada apa. Saya cakap dengan Mahdi tu. Itu pula. Sebab Mahdi tu bukan orang lain. Aku ialah Mahdi, Mahdi tu lah aku. Dia juga. Sebab dia kata nama seperti namaku. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia keturunan aku. Siapa dia? Dia juga. Sebab Allah Ta'ala ni dia tidak tertakluk dengan waktu dia masuk. Itu ada dia. Tu memang Nabi Rasulullah ada. Dia ada. dia bilang orang tak tahu. Sebab di Mahdi tu artinya petunjuk. Siapa dia beri tunjuk? Allah Ta'ala. Macam ni lah orang mimpi jumpa Rasulullah ke? Apa dia petunjuk dia? Petunjuk dia, beri petunjuk. Jadi di Gaza kan? Ya Gaza. Masa zikir lah tak ya? Masa zikir lah tak ya? Saya kira tak. 2005. Dia mari salah lendik. Pakai putih, kubur putih. Saya pun. Itu seorang apa? Dia mari pani. Buat zikir kubur kan. Ada baku. Ada baku tu di. Lepas zikir. Percaya? Percaya? Ya, itu aja. Lebih diri? Lupa beli? Lapis. Dapat kelang. Maknanya diri tu banyak lah. Susu. Susu. Alhamdulillah tu. Kita tu ya. Ada. Masa tu kubur Tok Ali Said ke? Tok Ali Said ke Tok Ali Ismail dari Baku? Tak ada Said. Tak ada Said. Maknanya Yesus zikir kubur bapak dia tu suruh boleh lagu tu lah. Tubik diri tu. Sebab dia tu banyak zikir kubur. Macam hak ni buat dalam rumah, dari bilik. Kita masuk dulu tak rumah. Tapi zuk kuat tu. Zuk kuat. Zakiah kuat. Zuk kuat tu dengan balik. Bagi lebih. Lepas tu orang nak dia tengok ada orang tu lebih maya sekali. Ya, dia pecah diri tu. Jadi dia kata saya jumpa tidak tengok di turun maya orang kembali pentak dia baru dia jual ikan tak pakai apa tidak ada nak mutu jadi ya tu lah kata dia kalau orang tengok kita tempat lain dia tanya kita kena ayat ya. Ya. Kalau tidak nyanyi dia. Ya. Dia jadi pening pada. Ya dah tapi dia sebab benda tu usah ke lain Mekah dia boleh pergi. Mekah dia. Senapah lagi. Mekah dia gitu. Doli Said atau wali Ismail ni baku dia Mekah kali hari bagai tu. Sebab Ustaz Malah dia cerita ayah dia nak pergi jumpa Doli Ismail ni baku. Ayah tak ada kali. Tengok pakaian tak ada. Maya Mekah hari Jumaat. Pergi maya Mekah hari Jumaat. Jumaat. Dia lagi ke apa Menteri Nabi Sulaiman tu hak akak apa Singasana Balkis tu. Nama ke dia ni? Baskia. Baskia. Sekelip mata.
Bagi tu dia guna. Dia guna bagi. Dia kata boleh akak tapi tak ada tu ikut duduk. Hak ni cepat lagi. Maknanya Nabi Sulaiman tu lebih pada tu. Dah tu anak murid dia. Ilmu ni berlaku. Benar Fir'aun tu orang tauhid tu. Fir'aun tu kalau Nabi Musa tu keturunan dia tu orang jalan ni. Dia sendiri pun jalan ni. Cuma kalau dia tapa di Sungai Nil tu, Allah Ta'ala kata apabila mari budak aku nama Musa mungkin ikut dia tak ingat aku. Dia lawan. Sebab Fir'aun ni keramat dia boleh buat naik air Sungai Nil dengan air Sungai Pura. Dia buat naik dulu. Tu episod dia tu tidak mari mana ucapan ana rabbukum Allah. Atau orang ngaji tu macam Syekh Abu Yazid Bistami kan. Apa ni? Hamba maha suci aku, tiada tu yang melaki aku. Abu Yazid Bistami tu. Apa ni? Kerok. Habis dah ada dua erok kan? Kenapa hak dia suruh dia buat itu sebut? Saya tak boleh baca kan? Dia pun tak kenali dia tak ayat dia. Surah Al-Alaq. Baca lah kamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut Allah. Tak ke Jibril nak suruh orang buta huruf baca. Mesti Rasulullah tu boleh baca. Jadi gong pula Jibril suruh orang buta huruf baca. Mana dia tu dia tidak baca tu. Dia orang bangsawan Rasulullah. Bangsawan Quraisy, Bani Hashim. Kalau ikut sebenar Buah Hira tu jadi Jabal Nur. Nama Jabal Nur, Nur cahaya. Mu boleh tulis apa orang dalam. Dia kata ke Jibril ni besar. Sayap dia tu kalau dia kepok gelap habis dunia. Katanya saya Said di Gua Hira dengan di lepas Sidratul Muntaha tak ada seorang apa ikut. Tu menandakan cerita Rasulullah. Ikut mana dia, cerita dia. Kalau dia nak pergi ke, tak segi duduk belakang rumah dia ke. Maknanya cerita dia sebab tak ada orang ikut. Dia seorang je. Mana cerita dia, cerita Muhammad. Jibril pun tak boleh ikut. Jibril ya, aku halau tangan, binasa. Aku pergi tapak lagi, bakar. Kalau ayat tu dia juga yang Muzammil, yang Mudassir, wahai orang yang Muslim. Selagi wahai orang ya. Kalau kita kata orang wahai orang yang Muslim kan, ada orang tidur tak pakai selimut. Jadi selimut situ tu selimut gapo? Selimut lengan ni apa lah kita lah. Muhammad tu rumah dalam rumah Muhammad tu ada Ahmad. Mana kita ni duduk dalam kapsul lah, dalam selimut lah kita. Kita lah orang yang Muslim. Kita ingat selimut kebal tu. Sebab ada je orang tidur tak pakai selimut. Jadi selimuti oleh Muhammad. Kita Muhammad juga, Muhammad percikan Rasulullah Muhammad Hindu. Ya Mudassir, ya Muzammil. Ada orang tak boleh tidur pakai selimut, panas. Bukan selimut tu tak nak cerita. Di bawah selimut. Diri dia duduk selimut 4 jam. Setiap detik saat dia tak nampak. Dah. Selimut dengan Ahmad Muhammad. Mana Rasulullah terdekat yang kita ni. Ke jauh. Kalau dia reti lah. Dah. Orang syariah dia pergi Masjid Nabawi.
Jangan bayar pula berapa. Kau lama kau mahal. Kau lama kau mahal. Itu Ustaz Fahri Ha. dia rasa nak tengok Rasulullah tengok ada Ha. tengok ada Iyalah beli tiket pada Nur Nabi. semua ni dia Tu lebih kepada Ibn Arabi tu. Ataupun Abdul Karim Jili. petikan dia Tiket dia. Tapi halal tu jauh lagi benar. tak lagi tapi dia tukar orang Orang awal boleh lah. Sebenarnya di kita ni dah. pergi kita ni dah lah Kita bukan apa dijadikan, diadakan. ada Maknanya di kita ni bergantung dengan diri dia. kita jali lah Tajalli. tajali Tapi tajalli paling sebenarnya Rasulullah lah. ya balik sebenarnya betul lah Rasulullah Ha. tapi kita ni duduk sampai situ Kita ni anak kelapa. Dia kelapa induk. Kita anak kelapa tak boleh masuk dalam kelapa induk. Tapi kelapa induk boleh meliputi anak kelapa. Atau saya berapa yang gitu lah. Ramai orang nak percaya banding. Tapi tak payah istilah. Meliputi dia tak payah apa dia. Macam malah wujud dengan maujud tak payah tu. wujud orang wujud Wujud dengan maujud. lain Wujud dengan maujud ni mudah ya benarnya. Wujud ni bagi nyata, bagi zahir. Bagi boleh tunjuk. Maujud ni bagi gaib. Bagi meliputi Bagi gaib ni macam roh lah. Roh meliputi jasad. Gitu je. mudah lah Belum ada jasad, roh tu wujud. Apabila jasad tu wujud, roh jadi maujud. Macam Allah Muhammad. dia meliputi Ketika Muhammad tak ada, Allah tu wujud. Apabila Muhammad tu wujud, Allah jadi maujud. Dia main kakak dia haji gitu je. bagi dulu Mari dulu. Jadi orang tak payah istilah. Bendanya mudah sangat lah. Kita tengok Baba Faisal, Pondok Tani dia ulah. Wujud dengan maujud. Jauh lagi dia ulah. Duk atas kata-kata, duk atas bahasa. Jadi orang awal tak payah. Kalau orang dengan nyata kan mudah. Dia duk belik ke bahasa. dia air panjang Jadi orang tak payah lah. Kita kalau tak jumpa Tuan Syahid, berterabur bagi kita. Kita jumpa dengan dia disusun mula. Dia kata Cikgu Mek gini, Cikgu Mek dia kata. Dia banyak kan orang belajar agama ni bagi jadi berterabur sebab belayan sifat, susun atau gabung jalin. Tak ada 3 bahagian ni. Maknanya berterabur nak kecek tak tersusun. Kalau kita ada 3 bahagian ni, susun atau gabung jalin, belayan sifat. Pergi ke mana pun dia jadi comel, getik, gening. Kita reka mudah faham. dia jumpa je bujet Siapa dia? bujet perak ini Buja Perak kita pergi rumah dia di Tanjung Malik. kecil dia Buja Perak tu dia tarekat ke apa? Kediri lah. dia Siti Jannah Siti Jannah tu ngeladah. malah dah Hak terkini Siti Jannah. ya kita Siti Jannah kita tu apa Siti Jannah tu dia ada kitab dia. Dia tunjuk kitab kita. tu dia Tunjuk. Dia kata macam siapa dia nama engineer tu? Duduk Selangor. Apakah spek muka macam Banglas. Nama geria tu. Dia tu lain pada kita dia kata tu. Jalan dia tu. Dia ambil ngetuk dia tu. Dia tak ada tak ada talaki tu. ada dia Ha. ijazah dia Macam Buja Perak ni dia memang ada berat. Ada talaki. Dia cara Buja Perak ni macam nasi belakang. Nama apa tu yang gini ah? Juga pergi jumpa, pergi tengok site-site orang.
Dulu kita ingat dulu lah ni tak ada kita grup dengan dia lah. Cuma dia ayat kita makam Alul Bait, dia ayat minta maaf cikgu sebab kita nak tunjuk, dia tunjuk sini. Apa di dahi. Apa dia? Makam Alul Bait. Kalau tanya dia lah, dia wakilah dia, makam Alul Bait pada diri mana? Ya, sampai di sini. Maksudnya? Dalam contohnya orang tu banyak kecil lah. Kita pun nak parah dia tu. Okey, kalau dia mau bisa makam Alul Bait pada diri mana? Tu ditunjuk. Ya tu apa dia tu? Dai. Jamah ni. Mak tu bini dia. Dah. Ya kalau itu tak ada ya. Hari tengah ni mata kening. Ni sini. Sini. Tengah kening. Nanda. Ya lah tak kena. Kalau kita Lah tak kena. kalau kita mana pun sini. Kaki pun sini. Dia kali ikut apa ayam mak kedai driver, dia duduk gini panah lah. Tenung sini. Dia tenung sini. Panah lah. Dia ambil ayah beli kita tu. So dia ambil kecek pun dia ambil ayah beli. Dia berapa kali kita jumpa ayah beli? Kita semua. Tak Ya, padam. Yang ambil sini. Cuma dia salin balik lah. Sepenuh Jaya dia salin balik. balik mana? Kanan kiri kanan Sepenuh Jaya dia salin balik. Abel dia ayak kan dulu. Dia kata balik ni tembak salin ni. Dia ambil ke mana? Ditukar taki kan. Dia tukar. Kanan kiri kanan. Apa ni sebenarnya? Jumpa lagi ya, supaya tak saya nak support. Mana-mana jumpa kita support. Ya. Ya. Dia saya itu dia mata celak tu hijau Rasulullah tu. Hijau kita mata pejam. Dia celak gini nampak. Dia dengan selawat tu. Dia kata awak selawat tu 2 minggu 1000 kali sehari jangan berhenti. InsyaAllah jumpa. Bila jumpanya Rasulullah ni pertama peluk-peluk dia keluar tu dia panggil putera Reka. Dia ni sama Dekat ke apa? Reka Samsiah. Samsiah? Tali tu tali Dia banyak dekat tali. tak tali tu Samsiah tidak matahari. Erti Samsiah tu matahari. Samsiah ni yang timur tengah lah. Timur tengah. Samsiah matahari. Masuk Samsiah tu matahari. Ya. Tanya berapa pun dia kata tak ada hama dia tu. Bapa tak boleh amal Rasulullah dia weh. Dek juga. Rasulullah bu ya Sidi Ahmad Idris dalam Kaabah tu. Boleh weh dia. Dia bukan tak dekat Amaliyah mula-mula dia amal ke lain. Sidi Ahmad Idris dekat lain mula-mula. Tapi Rasulullah kipas kafir dengan selawat jamiah. Dia nama ke dekat tu Amaliyah. Dia kembali Tak nama dia ada. Percaya pula. Tijani gitu juga. Jangan. Tijani tu Sidi Ahmad Tijani. Salah Fatih. Belum tu kalau dia Sidi Abakri. Sidi Ibrahim ada Abakri. Dah. Dia cuma ada beza sikit lah Salawat Fatih. Kalau hati yang Tijani tu
dia ketak air tu. Ya, orang tak tapi dia tak uri. Dia uri Merkabah. Merkabah. Zat juga. Rumah dia Merkabah zat sebab Kita ni Merkabah ambil sepotong ayat tu. Betul ayat. Contohnya Merkabah buku qalbi. Tak. Memandai zat bila misal. Apa laisa kami sendiri syai'un. Lepas tu dia jaga pergerakan, jaga pernafasan. Jaga. Lepas tu dia tunggu macam jaga pernafasan lah. Pernafasan naik turun macam kucing nak ikat tikus. Macam tubuh. Jaga pergerakan, jaga pernafasan. Macam kita nak tengok air dalam akuarium. Jadi air yang kocok, ikan jangan gerak. Baru nampak macam tu. Jaga pernafasan ni macam kucing nak ikat tikus. Kamera khabar tu daripada Abu Hurairah. Tak. Kalau musyahadah berpandangan, muraqabah mengawasi. Jadi kucing nak ikat tikus daripada keluar pada lubang. Latak tu macam lubang. Sebab tu kita anjurkan buat lepas tahlil. Ia mudah tubik bagi tu. Dia sedap. Pasal tu tahlil kita dia sedap. Dia macam gini lah tahlil ni. Macam Rasulullah nak naik buruk. Buruk liar. Mula-mula. Sebab tu kita kena main lagu Naqsyabandi dulu. Pujuk rayu kan. Apabila Jibril ayat naik atas mung tu, naik atas mung tu. Manusia paling agak tu. Maknanya Muhammad. Baru buruk tu maknanya jina. Jadi seolah-olah buruk tu jina. Selama-lama tu dia ada Ahmadiyah, dia ada Samaniyah lagu. Samaniyah tu hak 70,000 3 jam boleh tu. Samaniyah tu. Dia mula-mula Naqsyabandi, Ahmadiyah, Samaniyah. Lepas tu dia akan senyap. Senyap tu maknanya roh tu keluar ajal mengembara. Mengembara tu tetap papai punggung dia amal ibadat tu. Dia ambil Naqsyabandiyah sama ni kena Haji Mak Muar. Haji Mak kuah. Haji Mak Muar. Muar. Johor. Johor. Haji Mak. Dia mai rumah. Lepas tu dia balik tupak. Dia duduk rumah kat asar. Dia mai rumah. Kebui. Dia sama ni dulu mati. Mati. Dia kira pakai sundai ke apa. Mati tu mati zaman ni ulang kali masuk di hospital lah. Masa dia dia tahlil dulu, nyatik dulu. Dia tak ada letak. Tak ada. Dia ada 10 hari. 10 hari. Tapi 24 jam tu 10 hari tu. Dia kata dia perlu sikit-sikit tak. Ada 10 hari tunggu. Tunggu. Dia pasal tu. Dia ambil kaedah nyatanya air segelas, dia buai air dulu dari gelas, baru dia isi. Kalau Naqsyabandi macam ni high tech kan. Dia ambil paip, dia isi lama tu baru jenis. Dia lambat. Kalau macam tarik lain dia buai dulu. Buai dulu air, baru dia isi. Cepat. Dia tahlil sama yang tu baru dia pergi sama dia. Tapi dia tak ada letak dia ada sulut. Sulut dia tu kalau pick up dengan mula ni 5,000 tu biasa kalau kira. Kalau nak sulut 10 hari tu aku kena tekan dengan dia lah. Dia patah tak ambil lah tu. Muar ni. Iyalah. Dia jauh. Kita ni tu kita betul jazbah. Sebab kita nak akak tu. Mana tahlil tu. Dia macam perjalanan Mi'raj juga tu. Zikir lah tak itu Rasulullah Mi'raj tu lagu tu cerita dia. Dia akan jumpa dunia, akan dikacau oleh FB. Ada kerja saya tu dia raksi juga.
Tapi dia tak ada letak. Ada letak Tak air. ada gap. Macam nak saya mandi akon ni pun tak ada letak air kok. Dia Dan lagi tak ada letak air. Tapi dia bika anak murid dia tak ada. dia boleh tak jah lah. Macam kita ni, kita ambil asal. Cuma tak ada sulu. Uzlah keluar lah. Banyak keluar. Letak itu sudah lah tu. Letak itu sudah lah. Masuk dah lah. Letak air tu tempat tu sikit. Dia benar letak air tu, ya ada orang dia tu. Dia 7 letak air. 7 orang pemuda. Asal berkafir lah. 7 orang pemuda muka serupa. Orang duk kata Turki, orang duk kata Jordan. Tak tahu mana so. Benarnya pada dirimu pula tak sabar kafir. Kalau nak pergi dulu nak tak ambil pula. Hari esok nak pergi mana? Jadi buat ada dua, ada satu riak. Tapi tambah tu email 12 nak suruh turbo lah. Powerful. Ya, kalau satu riak. Tapi kita capur lah tahu semua. Kalau Khalwatiyah dia suruh buat kita buat belakang. Tunggu apa? Tambah Rasulullah, Syaratina Fatimah. Lepas tu email 12 start pada Sayyidina Ali sampai ke Imam Mahdi. Lepas tu dia kita peri. Itu satu riak. Lupa ya. Jadi nali buat asap. Ya ada banyak kes Sayyidina Ali tarakat. Cakap. Saya nak bakarnya Nasyabani lama. Pak sahabat tu tak ada tarekat belakang. Kenapa